Ibu ayah boleh ambil 3 botol terus jus kudrah ni. Apa yang akan dapat? Jom saya explain. Yang pertama, jus ni bantu jaga darah. Dalam dia ada buah delima, buah tin, zaitun, halia, bawang putih dan lemon. Semua ni bantu lancarkan aliran darah, cuci kolesterol dan stabilkan tekanan darah. Kalau yang selalu pening, cepat letih atau kebas tangan waktu pagi, ini memang sesuai sangat. Yang kedua, ada prebiotik dan probiotik. Ni ramai tak tahu. Bahagian ni penting sebab dia bantu bersihkan usus, kurangkan toksin dan bantu badan serap nutrisi dengan lebih cepat. Sebab tu ramai yang rasa badan makin ringan lepas amal jus kudrah setiap pagi. Yang ketiga, kuatkan imun dan tenaga. Dalam ni ada habatus sauda dan cuka apple, dua bahan yang bantu kuatkan sistem imun. Bila imun kuat, badan pun tak cepat lesu, tidur pun lebih lena. Dan yang paling best, rasanya masam manis fruity, tak pahit langsung. 1 sudu sehari je dah cukup untuk bantu stabilkan bacaan kolesterol, gula dan tekanan darah. Sekarang tengah ada promosi besar-besaran. Beli 2 percuma 1, beli 3 percuma 2 dan free COD ke Singapura. Jadi jangan tunggu sampai bacaan makin naik. Cegah awal, ikhtiar cara sunnah. Cuba jus kudrah hari ini, sihatkan darah, kuatkan badan dan tenangkan hati.